Hai semua, Ivan di sini dan hari ini kita akan lakukan cabaran di Taman Pengembaraan. Jika anda menang cabaran, anda dapat 1 mata. Dan orang yang mendapat mata paling sedikit pada akhir video akan dibanjiri lumpur. Kawan-kawan, tonton video ini sampai akhir untuk lihat siapa yang kena lumpur. Dan ia akan kena seluruh badan kamu. Saya tak akan kalah. Dan saya ada idea yang hebat. Saya rasa kita patut tambah sedikit taburan ke dalam lumpur. Cantik sangat. Tapi, kawan-kawan, saya tahu anda masih belum langgan. Jadi langgan sekarang. Ia ada di bawah. Mari kita mulakan dengan dinding pendakian. Ada 3 sampul surat di dinding pendakian. Panjat dinding dan ambil sampul surat dan lihat apa di dalamnya. Kawan-kawan, batu, kertas, gunting. Siapa yang pergi dulu? Batu, kertas, gunting, tembak. Baiklah, kamu yang terakhir. Batu, kertas, gunting, tembak. Kamu pertama, Alice. Saya tak pandai sangat perkara panjat tu. Jangan takut. Ya, tekan butang itu. Ayo. Terlalu menakutkan. Saya tak boleh buat ini. Jadi, saya harap saya akan buat lebih baik kali ini. Mari lihat apa yang kamu dapat. Harap kamu dapat yang kuning. Dapatkan yang kuning. Tolong. Dia sedang memanjat. Adakah dia ambil yang hijau? Hampir. Hampir. Oh, saya berjaya. Kerja bagus. Alice, kamu ambil yang hijau. Ini sampul kamu. Sekarang giliran saya. Saya harap dapat yang biru. Saya rasa semakin tinggi sampul, semakin mudah ia. Ia susah. Seperti kalau kamu nak jadi Spider-Man. Dia pergi dengan cepat. Ya, saya dapat sampul biru. Kawan-kawan, saya sangat gembira dapat yang kuning. Saya sangat takut pada ketinggian. Terima kasih, Ivan. Terima kasih, Alice. Baiklah. Mari lihat, Brick V. Jika kamu boleh capai, ia sangat tinggi. Pergi. Kamu boleh buat. Ia sangat tinggi. Oh, ya. Dia dah dapat. Ia sangat tinggi. Mari pergi. Ada tugas dalam sampul-sampul ini yang kita perlu buat untuk dapatkan mata untuk cabaran ini. Jadi mari buka satu persatu. Dan saya nak mula dulu. Saya tertanya-tanya apa di dalamnya. Saya harap saya tak dapat tugas yang buruk. Baiklah, mari buka ini, kawan-kawan. Pakai kostum lucu dan dapatkan 3 mata. Dia nampak bagus. Dan saya kena pakai ini untuk cabaran seterusnya juga, yang tidak bagus. Juga lucu pada masa yang sama. Ya, tapi sekurang-kurangnya saya dapat 3 mata. Mari lihat apa yang Alice dapat. Mari lihat apa yang saya dapat. Makan gula-gula super masam dan dapatkan 3 mata. Oh, 3 mata juga. Itu nampak masam. Dan cuba untuk tidak buat muka. Ya. Adakah ia masam? Oh, Tuhan. Ia seperti menangis atau sesuatu. Oh, apa yang berlaku? Selesai. Prithvi, mari lihat apa yang kamu dapat. Saya tertanya-tanya apa di dalamnya. Makan cili pedas dan dapatkan 3 mata. Lidah saya akan meletup. Oh, itu pasti pedas. Sebenarnya saya tahu satu fakta, semakin besar cili, semakin kurang pedas. Jadi saya rasa kamu baik-baik saja di sini. Ambil gigitan yang baik. Panas tak? Ya. Saya boleh rasa kepedasan. Panas betul. Memang panas sangat. Kita semua simpan 3 mata. Itu sangat bagus. Ya, mari pergi. Kawan-kawan, mari pergi ke cabaran seterusnya. Kawan-kawan, tulis di komen jika kamu suka makanan pedas. Kerana saya adalah peminat makanan pedas. Gelongsor dan terbang. Pegang bola di kaki. Dan dapatkan 1 mata. Mari pergi. Ia sangat susah dan saya sangat takut. Tak mungkin mereka akan dapatkan mata. Mari lihat sekarang. Saya seterusnya. Kawan-kawan, saya ada idea. Bola ada di sini. Mari pergi, kawan-kawan. Saya sangat teruja untuk buat ini. Oh. Ivan, Di mana bola itu? menipu. Kosong mata. Peraturannya ialah saya kena pegang bola. Di antara kaki kamu itu, bukan di antara kaki kamu. 1. Dish 1, kosong, tolong. Kosong. Kosong. Tolak 1. Kawan-kawan, mari bergerak. Di sini kamu kena tekan semua butang secepat mungkin. Orang yang dapat skor paling cepat akan menang mata. Kamu pasti boleh buat ni. Ayo, Alice, mari pergi. Oh, dia dapat banyak. Dia di angka 12. Oh, 2 berturut-turut. 2 berturut-turut. Baris 19. 20. 20, 3, 2, 1. Ia sangat meletihkan. Baiklah, giliran saya. Saya sangat teruja untuk ini. Oh, 6. Cepat, Ivan dah sampai 12 tu. Saya cuba yang terbaik. 16. Ayo, teruskan. 3 lagi. 3, 2, 1.
Saya rasa sangat pening sekarang. Dia buat kerja bagus. Dia kalahkan Alice. Mari lihat jika saya boleh kalahkan dia. Tidak, awak dah dapat 4, 6, 8. Mungkin strategi ini berkesan. Awak memang tengah buat dengan baik sekarang. 16. Oh Tuhan, 18. 20. 31 untuk menang. 26. Tidak, 28. 3, 2, 1. Ya. Oh, awak dapat 32 mata. Bermakna awak menang cabaran ini. Kawan-kawan, tonton video ini sampai habis untuk lihat siapa menang. Untuk cabaran ini, jika awak melalui lorong Sky Park lebih cepat daripada orang lain, awak dapat 1 mata. Laluan ini berbentuk segi 4, tapi jika awak sesat, itu masalah awak. Adakah itu masalah saya? 3, 2, 1. Mari pergi. Mari pergi. Oh, langkah. Ini sangat bergoyang. Kawan-kawan, saya tak tahu jika saya boleh buat ini. Yang terakhir. Ya. Mari kita lihat skor orang lain. Sekarang giliran saya untuk buat kursus halangan. Saya harap saya dapat kalahkan Ivan. Mari pergi. Kawan-kawan, saya rasa saya akan jatuh. Mari pergi. Aku rasa aku akan kalahkan Ivan korang. Tempat ni betul-betul bergoyang. Ini mudah. Mari pergi. Saya lebih laju daripada Ivan. Saya tahu saya boleh kalahkan dia. Hei kawan-kawan, saya sedia nak pergi. Tapi saya agak risau. Kawan-kawan, ini menakutkan. Oh, saya takut. Saya tak peduli kalau saya kalah sebab ini sangat menakutkan. Sangat takut. Apa yang berlaku di sana? Ia sangat menakutkan. Saya tak boleh pergi. Ia sangat tinggi dan kami tak salahkan awak untuk itu. Dan pemenang cabaran ini adalah dengan masa terpendek, Prithvi. Ya, Kerja bagus dalam cabaran ini. Saya berjaya ambil beberapa, tapi Alice langsung tak berjaya. Tapi ia tak penting kerana kami akan lihat awak dalam cabaran seterusnya. mari pergi. Awak ada 1 minit untuk tekan jumlah butang maksimum yang menyala merah. Tetapi jika awak pijak rumput, tolak 1 mata. Seperti yang awak boleh lihat kawan-kawan, nama saya ada di sana. Jadi saya akan pergi dulu. Di mana ia? Oh, di sana. Saya rasa pening sangat sekarang. Mari pergi. Ivan, ayuh. Ivan lebih cepat. Awak buat dengan baik. Okey, saya tak boleh pijak rumput. Ayo. Masa dah habis. Ayo, untuk skor saya dapat 14,874. Saya rasa. Jadi mari lihat apa yang orang lain dapat. Lihat sini. Ayo, Alice. Ayuh. Ayo, Alice. Tekan butang itu dan jangan sentuh tanah. 3, 2, 1, selesai. Masa dah habis. Tekan semua butang itu. Oh, ada 1 lagi di sana. Awak kena pergi sangat laju di sini. Ada lagi di sini. Oh, ada banyak butang di sana. Banyak. 20,000. Oh, Tuhan. Masa dah habis. Prithvi, datang sini. 19,000. Dan pemenang cabaran ini adalah Prithvi. Ya, mari pergi. 19,000 mata. Itu gila. Saya menang lagi. Saya tahu. Dan hari ini orang yang akan kena buang tanah ke atas mereka adalah Ivan. Ya, mari pergi. Ini tak adil. Saya tak mahu lumpur di muka saya. Ia sangat adil. Kawan-kawan, mari kita pergi dan selesaikan ini. Oh, abang, apa ini? Saya tak sabar untuk lumpur ini kena buang ke atas Ivan. Saya sangat takut dengan ini. Ia akan sangat sejuk. Awak kena sasaran itu dan kemudian lumpur akan jatuh ke atas saya. Tapi kawan-kawan, awak tak perlu kena sasaran. Kami akan. Kami pasti akan kena sasaran. Ivan, saya akan kena sasaran. Jadi bersedia untuk lumpur. Okey, bersedia. Dekat sangat. Tidak, hampir. Ia tak kelakar. Memanglah kelakar. Saya kena pergi mandi sekarang. Langgan untuk sokong saya sebab saya buat semua ini untuk awak. Ya, Ya,